Kita ada satu apa ni satu barang baru, fanscope. Okay. So kalau nak on dia kita boleh tahulah. So kita boleh check lah ini ohm dia berapa, apa semua tu. Yang kita adjust, kita boleh adjust. Nampak 1000 ohm, 1000 ohm. So yang ni kita ada 4 jenis, 4 kegunaan lah. So kita boleh tekan sini. Yang ni probe. Kalau probe ni kita check impulse dia berapa. So dia akan bacalah dekat sini. Dekat sini dia akan baca berapa input yang keluar. So yang ni untuk energi lah. Energi ni tengok kalau ada 5 kita tekan macam biasa, dia akan keluar juga berapa yang joule yang kita pakai, power yang dia keluar, store dia berapa. Yang ni pun dia ada beritahu lah. Kalau macam ni scope ni kita boleh pilih lah. So data yang dia ada keluar kat scope ni, dia akan dapat baca data lah. Sama ada dia bocor ataupun tak. Yang ni pun penting jugalah. So kita boleh tahu mana satu bocor, mana satu tak bocor. So yang ni dia ada beritahu lah. Dia ada 4 scope. 1, 2, 4 dengan 8. So ni 16 kV, 3 kV, 8 kV, 4 kV, 2 kV. Itu je lah. So lepas tu kita ada noise. Noise ni kita nak tengok dia punya current dia keluar lah. Maksudnya kalau current keluar ni, dia punya sound dia tu bunyi macam mana. So kita akan detect lah ni slow ataupun lambat ataupun cepat dia punya tu. So dia akan baca dah data kat sini. Macam graf. Kalau siapa-siapa main Otak FX ke apa ke, nanti dia macam tu lah, lebih kurang lah. Okay, itu je. Sekian je.